masak apa tu? Selalunya masak makanan kampung je. Kali ni jom kita masak Korean food iaitu sundubu jjigae ataupun sop spicy soft tofu. So mula kita panaskan minyak dengan sedikit minyak bijan. Tumiskan chop garlic, bawang holland dipotong dadu, daun bawang tumiskan sampai dia golden. Masukkan protein, ni saya gunakan daging. Bila ia dah kecut, masukkan serbuk gochuk garu ataupun serbuk cili biasa pun boleh. Tumiskan sampai cili oil tu terbit. Masukkan air secukupnya, soy sauce, sos ikan, potongan timun ataupun zucchini, garam secukup rasa. Masakkan sampai dia mendidih. Yang mana suka pedas boleh masukkan cili api, masukkan soft tofu, sedikit black pepper. Lepas tu masukkan enoki mushroom, air sekali masukkan telur. Lepas tu masakkan sekejap dalam 5 minit macam tu. Bila rasa semua dah sebandi, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialan menu kita hari ini sundubu jjigae version saya. Mula ingatkan susah nak buat, rupa-rupanya senang dan cepat je nak masak. Yang penting masa menumis je. Yang mana suka makan dengan side dish boleh hidangkan dengan kimchi, timun dan jagung manis. Makan dengan nasi memang sedap. Lagi-lagi makan masa panas. Untuk lebih lagi banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.